Tak ada electric standing desk setanding meja ni under 700. Aduh, tak boleh doh aku meja ni. Sekejap. Habis roboh semua aku punya cabinet. Sebab dia punya kaki ni ada besi ni. Masalah dia, aku dah tarik lah tabletop ni lebih ke belakang, nampak tu. Nak bagi mudah faham, ini dia punya clamp. Tengok ni, aku masuk ke meja. So, net tu akan masuk ke sini. Kalau dia clamp pun nampak dia terkeluar macam tu. Di jarak dia tu besar. Sebab ada besi ni. Kau faham kan? Nak kena beli meja baru ke? Apa lagi aku order terus. Okay, dah sampai tabletop dan kaki dia. Kotak ada sikit barai lah. Aku risau dalam macam mana. And pasang dia mula-mula aku agak struggle. Lagi-lagi time nak letak pad. Tapi dia punya manual and labeling dia lengkap. Jadi kerja tu mudah. Settle letak pad je, screw terus. Dia punya hinge pun kena screw tau. Nak tahu sebab apa dia ada hinge? Kejap lagi aku cerita. Lain-lain tu pasang senang je lah. Ni lah, dia ada cable tray. Tak payah aku nak pakai cable net aku tu. Kepak-kepak je and screw terus. Dah siap pasang semua. Ni aku naikkan. And straight aku check tabletop. Wah, agak bersih juga. Dia tak ada sopak-sopak. Walaupun kotak tadi kau tengok kan. Agak bagus jugalah protection dia. And ini aksesoris yang dia bagi. Dia ada bagi tempat gantung headphone. And ada cup holder. Boleh tolak masuk ke dalam kalau tak nak guna. Bagi aku swap setup aku guna meja baru. And kita tengok final dia. And inilah sebab hinge tadi. Nampak? Dia ada gap sikit. Ini untuk kabel keluar. Lepas kita boleh buka untuk manage kabel. Lepas dia ada benda ni kan, aku terfikir macam mana aku nak clamp monitor arm. Sebab bawah ni ada besi, problem dia akan sama kan. Tapi rupanya aku silap. Kita boleh clamp kat sini tu. Kat ni. Dia tak kena tu. Kempak mat. Okay, dah siap transfer. Jom kita tengok final. Ini statement agak bold sikit. Aku berani cakap, ini the best standing desk under RM700. Memang tak ada dah electric standing desk setanding meja ni harga macam ni. Dia punya wobble minimal, ada cable tray. Lepas tu ada gap untuk cable management. Ada hinge boleh angkat dengan tutup. Ada accessories baik tu. Baik korang beli sebelum harga dia naik. Kang menyesal.